Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nur Airahani bersama anda di dalam liputan yang paling best dan penuh ilmu. Hari ini kita berada di acara yang memang ditunggu-tunggu oleh pencinta buku, iaitu Pesta Buku Kelantan 2026. Kalau anda ada suka bau buku baru, diskaun hebat dan pelbagai pilihan buku yang menarik, inilah tempatnya. Jom kita teruskan ke lokasi bersama wartawan kita Nur Fawaz Sofia. Terima kasih Nur Airahani. Hai semua, saya Nur Fawaz Sofia dan suasana di sini memang sangat meriah. Ramai pengunjung sibuk membeli buku dari novel hingga buku latihan. Jom kita temu ramah pengunjung. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Saya Nur Fawaz Sofia binti Zaini dari TV PSS Seri Bitara Channel. Cikgu boleh memperkenalkan diri? Okey, baik. Nama saya Ustazah Aizah. Saya dari SK Kamil 2. Saya datang ke sini untuk pesta buku. Saya bawa ramai 41 pelajar daripada SK Kamil 2. Ada Mirul tadi. Itu sajalah untuk pengenalan diri. Wow, banyaknya buku Ustazah beli. Dan apa yang buku paling menarik? Okey, aku banyak lagi beli buku hari ni. Sempena pesta kan? Okey, buku yang paling menarik ialah buku hadis. Sebab ni memang digunakan untuk pelajar sekolah. Sangat sesuai lah untuk pelajar sekolah. Dan ini satu produk yang disebarkan di peringkat kementerian lah. Bagus sangat buku ni untuk amalan-amalan seharian kita. Itulah antara buku yang paling menarik. Banyak sebenarnya buku-buku yang menarik kat sini untuk motivasi dan macam-macam lagi lah. Tahniah lah kepada awak yang dapat datang ke sini. Terima kasih Cikgu. Sama. Assalamualaikum Kakak. Assalam. Saya Nur Fawaz Sofia binti Sahami dari TV PSS Seri Bitara Channel. Boleh Kakak berperkenalkan diri? Boleh. Nama saya Nur Alisha Safia. Saya dari sekolah SK Paluh 3. Buku apa Kakak beli hari ini dan kenapa Kakak beli buku ni? Saya beli buku skor A UASA kerana saya nak skor A dalam subjek. Saya nak subjek saya semua tu A lah, kalau boleh lah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Nur Fawaz Sofia atas laporan yang sangat menarik. Jadikan membaca amalan harian. Saya Nur Airahani mewakili TV PSS Seri Bitara Channel. Jumpa lagi di siaran yang akan datang. Bye.